Kalau SST diperluaskan, maka kebarangkalian barang-barang yang kita guna ianya akan naik sebab skop SST diperluaskan. Dan antara makanan yang ada kemungkinan naik adalah seperti buah-buahan yang diimport. Antaranya adalah apple, orange dan juga pisang. Ini adalah buah-buahan yang sangat popular. Dan in fact, bos untuk Maidin pun dah kata bahawa apple dan orange adalah buah-buahan untuk orang-orang marhain. Dan apabila SST dikenakan ke atas buah-buahan diimport yang termasuk apple, orange dan pisang, kita harus ingat bahawa makanan adalah sesuatu ruji untuk semualah, untuk semua. Nak tak nak, kita terpaksa makan setiap hari. Sekarang ini, apabila kita dikejutkan dengan kenaikan diesel dan kenaikan RON 97, berita-berita yang kita dihidangkan, kita boleh nampak satu arah je, di mana harga barang-barang kian lama kian naik.